bos, ini pokok apa? Orang boleh makan ke? Okey, kalau you nak makan you boleh, tapi biasanya ini pokok ni kita panggil napier lah. Oh, napier. Okey. Napier. So kita tanam ni untuk kita bagi lembu dan kambing makan lah. Untuk lembu nak makan lah. So kita tanam sini kawasan besar. Okay. So kalau contoh dia nak buat production, napier production pun boleh. Dia kalau market mungkin 1 kilo ke 1 tan dia satu bag tu dia jual dalam satu bag dalam RM15 lah. Tapi sudah siap potong. Sudah ni lepas tu taruh molasses, kasih dia tahan lama sikit lah. Oh, sini jadi boleh dia senang tanam ke? Oi, ini semuanya senang tanam. Tengok dia naik hijau macam ni. Oh, so ini tempat selain untuk buah-buahan kita boleh tanam ini napier. Macam ni kawasan ada lagi ada 5 ekar sini. Oh, sini ada 5 ekar lagi lah tempat sini. Untuk tanam napier lah. Untuk napier lah. Ke tanam apa pun boleh lah. Tapi ini memang bagus. Ini ada commercial value. Ada commercial value. Ini semua siapa bela lembu memang dia kuat makan ni. Dia tengok kadang orang bawa motor penuh dengan ini. So tengok dia letak belakang namanya tu jalannya. Naik motor saja. Rupanya ini panggil napier. So bos, dengan tapas ini buah-buahan, adakah mungkin ini boleh buat sebagai semua environment yang organik punya buah-buahan tak? Okey, kita punya resort ni memang eco-friendly lah kan. So kita pun ada guna banyak baja organik. Okey. Tapi untuk permulaan ni, untuk pokok nak tumbuh, kita campur-campur lah organik dengan baja chemical tu. Okey. Tapi bila you panggil turis datang sini, you boleh sebelum you panggil tu you taruh baja organik lah. So buah dia akan jadi buah organik. Buah organik lah. So kerana kita sekarang makan luar yang beli kedai ke shopping ke, semua ada racun serangga mah. Ya, so sekarang orang amalkan kesihatan yang sihat mah. So kebanyakan kita duduk dekat bandar KL ke Johor, kita susah nak dapat merasai feeling macam natural dengan organik tempat. So ini ada potential untuk bisnes sebagai organik tapak lah. Kalau ada visitor datang, dia dapat makan fresh dengan organik punya berbahan, betul tak? Yes. Bos, ini apa macam durian lah? ini bukan durian, ini lemon. Oh, Malaysia boleh tanam tempat tanam lemon juga boleh. Besar. Malaysia ni memang ada barakah lah orang kata kan. Apa pokok pun boleh tanam. Ini lemon lah. Selalu dekat negara-negara sejuk lemon lah. Tapi sekarang Malaysia pun ada lemon. Malaysia pun boleh. So sini tempat yang utama tanam apa jenis pokok bos? Okey, ini dusun, kita tanam berbagai-bagai jenis buah-buahan lah. Lemon ada, manggis ada. Kedondong ada, belimbing, cempedak. So abang, sekarang kita dekat tapak sini mana? Nampak macam sangat luas kawasan sini. Ada lagi macam jungle bit. Okey, kawasan ni banyak pokok durian. Oh, durian. Durian. So kita dalam satu resort ni kita ada dalam 60 pokok durian. 60, okey. Tapi durian kampung lah, semua durian kampung. Tapi kampung pun jenis yang baik punya. Okey. Ini salah satu contoh lah. Ini satu pokok. Kalau you pusing sana tengok, sana ada banyak lagi pokok. Tepi-tepi tu pun pokok durian. Banyak durian. So waktu dia beli ini kebun buah-buahan, dia ada tadi cakap ada mangga. Ada belimbing, ada termasuk durian sekali. Durian. Durian kampung yang jenis baik punya. Okey. So ini tapak nampak macam rumah ni untuk apa Okey, yang ni dewan terbuka kita panggil. So kalau nak buat aktiviti, dia boleh buat aktiviti dekat sini lah. Okey. Abang, ini kita belakang ni rumah apa Okey, ini rumah kita panggil chalet lah. Chalet lah. Chalet ni biasanya kita sewa untuk student, university student, those with low budget lah. So dalam ni ada 4 bunker beds. 4 bunker bed. So 4 bunker bed, 8 orang, tapi kita boleh tambah lagi 2, boleh 10 orang lah masuk. So kita ada semua, ada berkala-kala, merah, kuning, hijau, biru, light blue semua tu. Jadi kita ada 8, so 80 orang boleh. 80 orang lah satu group, boleh maksimum 80 orang untuk satu kali lah.